Jom ikut aku jalan-jalan dekat Petaling Street dalam masa kurang daripada 10 minit. Hari tu, aku pergi Petaling Street ni saja nak jalan. Aku pergi hari biasa, waktu pagi sebab tak nak panas sangat dan aku tak suka suasana yang crowded. And honestly, ini adalah first time aku betul-betul masuk dalam Petaling Street. Sebelum ni aku lalu je, tak pernah jalan ataupun tengok satu-satu. So Petaling Street ni kalau korang tak tahu, dia memang antara kawasan yang paling ikonik dekat KL sebab dia sinonim dengan Chinatown. Kawasan ni dah wujud lama daripada zaman KL tengah membangun dulu lagi. Dan sebab tu kalau korang jalan sini, memang vibe dia macam lain sikit. Bangunan lama, kedai ada macam-macam, hotel pun ada banyak juga dekat dalam ni. So dekat Petaling Street ni dia ada 4 simpang. So jom kita ke kanan dulu. Dan dekat sebelah sini dia punya view berlatar belakangkan sekolah Confucian. Lorong ni banyak street food. Kat sini pun ada bangunan lama yang macam tak berapa terjaga. Sayang betul. Aku rasa kalau cantikkan balik confirm lawa gila. So lepas pada tu aku teruskan jalan dekat Lelong Besar ni pula. Banyak bangunan yang ada vibe lama. Kedai-kedai dekat sini pun memang rasa old school, macam ada aura dia sendiri. Tengah-tengah jalan tu aku nampak pula mural dekat tepi dinding ni. Ya Allah, cantiknya. Warna-warni, terus rasa macam warna-warna Malaysia ku gemilang gitu. Yang penting tempat ni sangat bersih dan lagi best kita nak tengok. Jalan sikit dekat depan tu, aku jumpa pula mural Pasar Karat. Aku rasa dulu memang kawasan ni ada Pasar Karat kot. Tapi dululah, sebab sekarang ni setahu aku dia dah berpindah. Lepas tu aku teruskan perjalanan aku jumpa banyak betul orang jual seluar gajah dekat sini. Sebelum ni aku ingatkan tak ada. Aku siap pergi Hatnyai untuk beli seluar ni. Lepas ni tak tahu nak guna alasan apa lagi untuk ke Thailand. Oh, kat sini pun ada La La Land. Nama dia comel betul macam dalam musical tu. Tapi ni kedai souvenir. Depan ni pula, betul-betul depan Mall Kota Raya ada makanan Melayu. Estetik betul signboard dia ni kan. Nasib baik aku dah ada heavy breakfast. Kalau tak, memang aku akan singgah makan lagi. Lepas tu kau tengok nama kedai ni, kelakar lah, Babi Guling Jenny dekat atas Dominos. Terus aku pandang lama sikit. Lepas tu aku jumpa pula signboard ni. So aku macam curious lah. Aku masuk lah tengok ada apa kan. Masuk je aku jumpa tangga lama macam ni. So aku macam was-was juga nak naik sebab macam tak ada orang. Lepas tu aku pun risaulah tangga ni kukuh ke tidak kan. So rupa-rupanya tempat ni dia adalah panggung wayang yang lama, tapi sekarang dah ditukar menjadi kedai buku. Dan aku sebagai orang yang suka buku, memang aku excited gila bila jumpa tempat macam ni. Dan aku baru dapat tahu rupanya kedai ni memang viral. Tapi yelah, bila dah viral, orang ramai, semua sibuk nak ambil gambar. Dan aku sampai susah sikit nak enjoy belik buku macam biasa. Tapi satu benda yang aku boleh cakap, vibe dekat sini memang best. Dia memang ada rasa-rasa macam library Harry Potter. Bangunan-bangunan lama, susunan buku dia, lighting dia, semua bagi feel yang aku rasa sangat magic. Lagi satu kan, aku nak cakap, aku suka tempat ni sebab dia bukan jenis kedai buku yang nampak terlalu moden atau terlalu dibuat-buat. Kedai ni dia ada karakter dia sendiri. Macam sejak sudut tu dia ada cerita, dari tangga, dinding, rak buku dia, sampailah suasana kat dalam tu, semua ada klasik, rasa klasik atau vibe klasik yang aku rasa susah nak jumpa dekat tempat lain. Dan kalau masuk tempat macam ni, memang senang lupa masa. Rasa macam nak pusing satu-satu, belik buku tu satu-satu dan just enjoy suasana dia. Tapi itulah, sebab orang ramai, aku pun rasa macam segan nak berdiri lama-lama dekat satu spot sebab aku tak nak mengganggu diorang bergambar. Tapi honestly tempat ni memang buat aku suka explore lah kawasan lama macam Petaling Street ni. Kadang-kadang dari luar nampak biasa je, tapi bila masuk macam ada hidden gem. Kalau korang suka buku, suka tempat estetik ataupun bangunan lama yang ada web sendiri, memang tempat ni worth it untuk singgah. Lepas tu aku teruskan perjalanan aku explore Petaling Street ni. Aku jalan menyelusuri tepi jalan besar ni pula. Dekat sini aku jumpa surau. Dan satu benda yang aku rasa menarik pasal Petaling Street ni, dalam satu kawasan ni dia ada 4 rumah ibadat yang berbeza. Ada surau, ada tokong Cina, ada kuil Hindu dan Gurdwara Sikh. So pada aku memang rare lah benda-benda macam ni bila semua ada dekat-dekat je. Macam tenang je bila semua rumah ibadat ni duduk sebelah-sebelah. Benda ni buat aku rasa KL ni lebih special dari biasa.
Memang best tengok macam mana tempat yang sibuk, penuh dengan kedai dan ada orang lalu lalang macam ni, tapi dalam masa yang sama masih ada ruang untuk pelbagai budaya dan agama hidup sama-sama. Bagi aku benda ni bukan je menarik tapi cantik, sebab bukan semua tempat ada suasana macam ni. Dekat sinilah kita boleh nampak salah satu wajah KL yang sebenar. Sebenarnya, aku selalu lalu jalan ni naik kereta tau. Memang selalu nampak floris dekat kawasan ni, sederet semua floris. Tetapi aku sangat tak sangka rupanya ada hidden gem dekat sini, Jalan Sangguna. Sumpah aku tak perasan langsung jalan ni sebelum ni. Jalan Sangguna ni bagi aku dia sangat interesting sebab kawasan ni sebenarnya ada sejarah nama jalan yang berubah-ubah ikut komuniti dan zaman. Sebab tu vibe dia pun rasa macam kawasan lama KL yang masih simpan identiti asal dia. Dan kalau korang tengok reka bentuk rumah-rumah dekat sini, memang cantik. Kafe-kafe dekat sini pun semua nampak estetik. Aku serius tak faham macam mana aku boleh tak perasan tempat ni sebelum ni. So, ingatkan aku dah habis explore? Rupanya belum lagi. Aku jalan sambil layan view menara PNB dengan deretan kedai makan dekat tepi-tepi ni. Warna-warna bangunan sini pun vibrant betul. Memang sedap mata memandang. On the way balik tu, aku terjumpa lorong petaling. Cantik juga kawasan ni. Mural dia, bangunan dia. Dan dekat sini dia ada vibe macam kawasan Cina lama. Sebab kedai sebelah tu dia akan buka kedai Cina yang lama, lagu Cina yang lama-lama. Dan aku sangat enjoy suasana tu. So, aku ingat dah habis dah explore. Rupanya ada satu tempat lagi yang aku tak masuk, Lorong Anak Hantu. Ui, nama dia memang seram, tapi tempat ni sumpah estetik, macam masuk dunia lain sikit. Mural kat sini pun kreatif sangat. Lorong Anak Hantu ni antara lorong lama dekat kawasan Petaling Street ni, dan nama unik dia tu buat orang tertanya-tanya. Dulu lorong ni memang jadi sebahagian daripada kehidupan harian penduduk dan peniaga sekitar sini. Jadi tak hairan lah kalau dekat kawasan ni masih terasa nostalgia dia. Aku ingat datang waktu pagi, hari biasa orang tak ramai. Salah ya tuan-tuan dan puan-puan, kau tengok berapa ramai orang. Lepas daripada Lorong Anak Hantu tu, sebelum balik, aku terjumpa pula Petaling Street Lorong 133. Kat sini banyak handcraft, aksesori dengan barang-barang yang buat aku rambang mata. Memang sesuai kalau nak cuci mata sebelum balik. Dan overall, aku boleh cakap aku sangat enjoy hari ni jalan-jalan dekat Petaling Street ni, sebab aku jumpa lorong-lorong lama, mural, kedai buku yang magic, sampai ke hidden gem yang aku tak sangka langsung. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih ikut aku jalan-jalan. Sampai berjumpa lagi.